Jin apa? Jin tanah. Jin tanah? Ya. Tapi tu, muka jin tanah tu mengerikan tak tu? Apa dia? Mengerikan tak tu? Wih, mengerikan. Mata dia merah saga. Gigi dia bukan kuning je. Tajam. Kau jangan takut. Saya cuma nak simak kau aja. Tu, tak ada patah larang ke? Oh, terlupa tu. Rusak ya. Patah larang. Dia buat senarai. Tengok ni. Ni. Baca ni. Panjangnya tu. Itulah senarai. Sekarang, biar aku mau pengajaran. Marang kerapu, marang kulit. Haji. Hello. Ya, orang ni kaya $4 bercakap. Apa? Tambah saja. Itu apa nama? Kuda. Sekali dengan tanah-tanah beli. 1 juta. Apa saja sikit sangat? Tambah saja 4 juta. Okey? Okey, baiklah. Kadang? Ya, Tuan. Macam mana dengan baju yang saya tebal itu? Sebentar, Tuan. Saya mau panggil fashion designer. Saleh. Oh, Saleh. Ni, Tuan Dola mau jumpa. Berapa kali anak kata you nama I Sally lah. Kamu lah, Sally. Ini dia Tuan Dola. Baju Tuan Dola dari Paris. Masih pakaikan. Nak make up sekejap Tuan Dola. Sebentar. Mana pula sekejap je. Cepatlah sikit. Handsome lah Tuan Dola ni. Fashion designer, mana cermin? Saya nak tengok muka saya. Ini dia. Sekejap. Ini dia. Handsome. Macam Era Nazis. Oh, tapi Tuan Dola. Kalau nak sembahyang, kenalah bang ni semua Tuan Dola. Hei! Aku dah bagi duit. Kau nak ajar aku terus sembahyang pula. Dah, belah. Benci lah macam ni. Belah lah. Kau $3 lah. Kubur masing-masing. Doktor. Mana baju apa tu? Kasut yang saya minta itu. Ini dah kasut yang tuan nak. Kasut emas ni hanya ada satu je dekat Malaysia. Kalau kau pakai, kau boleh jadi macam orang lain. Betul tak? Ya, betul lah. Buktikan. Kita cuba pakai. Cuba. Ya! Aku dah boleh jalan macam orang biasa. Lepas ni, orang tak boleh hina aku capek. Tapi tuan, kalau kau nak sembahyang, kau kena buang
Kau jangan ajar begitu semayang. Hello? Ya, Intan Siti Rahimah saya. Abang kat luar ni. Nanti abang pulang ya. Tunggu abang dah. Penasihat? Ya tuan. Macam mana dengan apa tu? Anak terbulu. Anak terbulu tu yang cun tu. Dapat ke tak pinangan tu? Tak dapat ya tuan. Tak dapat. Tapi tak apa. Tuan jangan risau. Saya ada orang yang terbaik dari Raja. Mana? Apa? Orang panggil Doli. Doli? Doli? Dola. Aku suka. Ish, you ni nakal lah. Sebab mood I baik hari ni, you cakap, you nak apa? I nak you. Tak, I nak rumah. Boleh? rumah? Kontraktor? Cepat sikit ya. Kan? Macam mana dengan desain baru rumah kita tu? Ini dia desain rumah yang terbaru tu. Batu mamamnya dari Langkawi. Apa? Daripada Langkawi Q. I tak nak. I nak dari Paris, okey? Dengar, saya nak esok juga siap. Ya, baiklah tuan. Balik. Ya. Jom pergi mana? Enjoy. Jom. Dola sudah kaya. Aku dah kaya, hidup aku berubah. Alangkah indah kalau dapat susah. Jadi pemilik kandang kuda mewah. Makan tak habis, minum tak sudah. Bil api air semua bayar awal. Tulis cek selama tak risau batal. Masuk dalam bank semua merupung. Dalam akaun ada banyak kosong. Dan kalau dah mampu, aku beli semuanya. Sekarang hati dia. Dola sudah kaya, semua menjadi tiada. Tanah mula pasar raya, dola beli segalanya. Dola sudah kaya, dia beli segalanya. Membungkusnya semua, hanya urutnya saja. Dia beli satu. Beli dua. Eleni yang kasih. Dia beli segalanya. Dia beli semuanya. Aku beli apa orang kata. Hidup kaya. Abang dari mana ni? Abang dari Kepekan tadi. Abang, tadi Intan ke surau. Orang kampung masih cakap pasal kotoran kandang kuda kita tu bang. Mereka kata kita lah penyebabnya. Kan abang nak kata, diorang bukan suka kita. Jangan jejakkan lagi kaki ke surau tu. Baiklah bang. Abang, Benda apa? ada berita baik untuk abang ni. Apa dia? Intan sebenarnya Intan dah mengandung bang. Apa? Mengandung? Sudah berapa bulan? Dah 3 bulan bang. 3 bulan. Ya, aku akan jadi ayah. Tapi Intan kena dengar baik-baik ya. Intan kena jaga kandungan ni baik-baik. Jangan makan sesekali makanan kat kampung ni. Tak sedap. Baiklah bang, Intan akan cuba. Tak apalah. Abang nak beli memburu ni.
Selamat jalan ya, Bang. Maksum? Oh, Maksum. Mari ke sini kejap. Ya, Pak Intan. Ada apa bagi Maksum ni? Maksum, Intan sebenarnya benar. Maka udah gana sebar santan. Intan dah pernah rasa mengidam lah. Lah, kenapa tak bagi tak awal-awal? Tadi siang, Leman bawa balik udang galah besar-besar dari sungai tau. Maksum tadi pun Leman sekarang juga suruh Leman hantar udang-udang tu ke sini. Tapi, Maksum kena ingat, jangan sampai Tuan Dolah tahu. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Baiklah, Pak Intan. Hai, kesian Pak Intan dapat suami macam Tuan Dolah tu. Asyik ngarah je, nak itu, nak ini. Nasib badan. Kadang, tengok kena tak tu? Betul, Tuan. Tuan. Kena lah, Tuan. Tuan memang hebat lah. Well, tolak kan? Tapi, Tuan, hari ini datang macam kurang, Tuan. Kurang? Ya. Tadi kan baru dapat. Kita baru teko, Tuan. Jom kita balik. Tadi, you okey ke tak tu? Yuk, jom kita balik. I seram lah kat sini. Tadi nak ikut sangat? Tu. Yuk, tengok kan. Yuk. Lantaklah. Sini tengoklah. Ish, aku geli okey? Kali ni, kenangnya. Anak aku tak ada hudung macam ni. Pemujat nak, astagfirullahaladzim. Maksum, buang saja anak itu. Anak aku tak ada hudung macam ni. Keturunan aku tak ada gigi-gigi. Abang, itu anak kita, Abang. Dah ada kita. Intan! Maksum, buang saja anak itu. Sekali kali dia Intan pula. Lah! Abang ingat, setiap perbuatan abang pasti ada pembalasannya. Kita kat mana ni? Kenaplah, I takut. Kita nak pergi cari harta lah. You nak ikut ke tak nak ni? Nak lah, you kan nak tuju tempat harta karun tu. Sini. You gali sini, I gali situ. Okey, tapi kalau I tak nak gali boleh? You nak harta ke tak nak ni? Yelah, I gali. Gali. Wah, banyaknya harta ni. I tanya. Wah. Dengar tak suara mak I? Tak dengar apa ni? I dengar tu suara mak I. Kaki kecilmu besar halus, Mak, lahirmu ku tak indah. Tak ada masamu, ku tangis sendiri. Makan dengan tahu sisimu. Tangan ini kau simpanku. Anak, di mana jiwamu? Aku ibumu. Ku merawat seluruh
seorang diri. Anak, ibu mohon ketenangan. Ibu mohon terima manusiamu. Mak! Mak akan tolak, Mak! Bertaubatlah, nak. Bertaubatlah. Mak, tolak salah, Mak! Dalam taubat! Mak! Ibu, bergerak air mataku, terbayang wajahmu yang redup sayang. Kudusnya Duh! kebaikan telah engkau rasakan, tidak pun kau merasanya. Mengasuh dan mendirikan semua anakmu dari kecil hingga dewasa. Mak! Mak akan tolak, Mak! Mak akan tolak! Sekian saja drama kami. Sekian, terima kasih.